Saya harap yang awak boleh selesaikan. Benda ni tak boleh buat main, Fik. Ini dah jadi bahan rutin. Make sure anak saya Haikal tidak dikenakan sebarang tindakan. Syafiq, kita kena hadap Haikal. Walau macam mana sekalipun, kita kena tetap hadap dia. Kan, cukuplah buat benda-benda bodoh ni. Babi, dah lah! Tak, aku layak untuk dibela. Sekarang ni kan dah malam. Pengarah dah tidur ke? Alah, bodohnya dia ni.